Now, dipendekkan cerita ni, nak pendekkan cerita lah. Dia pun start mengajak siapa-siapa yang macam rasa macam benda ni memang perlukan solusi, perlu buat something dan sebagainya. Akhirnya terkumpul lah beberapa orang. So masa sebab gerakan Ikhwan Muslimin ni sebenarnya sekarang ni dah amat besar lah, dan dia dah puluhan negara apa semua. Tapi ketika dia bermula tu dia seorang, dan dia carilah siapa yang rasa macam nak kena buat something juga. So dia mula dengan beberapa orang yang kalau kita tengok gambar atas ni, lepas tu makin ramai dan makin ramai sampai sekarang. So dakwahnya tersebar. Kemudiannya dia buatlah satu risalah. Bila orang start tanya, kau ni nak buat apa ni kan? Sebab bila grup yang makin membesar ni, dia biasanya menimbulkan persoalan lah. Dia ni nak buat apa ni, nak melampah kuasa ke benda yang sebab dia nampak something. So dia keluarkanlah sebenarnya ada risalah-risalah dia yang tertentu. First dia buat risalah manhaj, nak cerita sebenarnya kita nak apa. Lepas tu dia buat risalah ta'lim. Dalam risalah ta'lim ni lah dia gariskan ada 10 item, dan salah satu daripada item tu adalah rukun faham. Macamnya core critical benda yang seorang pejuang Islam tu kena ada 10 benda dia listkan. Yang pertama kena faham, dan dalam faham tu lah, siap dah ke belum lagi? Siap dah. Dalam rukun faham tu lah ada usul 20, dan dekat situlah kita nak cover hari ni. Now, so disebabkan usul 20 ni part of rukun faham, dan rukun faham ni part of risalah ta'lim. So ana just cerita sedikit risalah ta'lim ni lah. So risalah ta'lim ni, kalau nak cari risalah ta'lim pun ada. So buku, nak tak bawa ana punya buku, ada buku ni, buku-buku ada lah sebenarnya kat rumah. Itu kat pejabat ni. Risalah ta'lim ni risalah yang agak besar. Dan dalamnya ada beberapa rukun, ada 10 rukun, dan rukun yang pertama tu rukun faham. So kita tengok rukun faham tu rukun pertama. Dalam rukun faham tu pula digariskan beberapa benda, dan satu core dalam tu adalah usul 20. Now, so rukun pertama adalah rukun faham, dalam tu ada usul 20. Dan isu yang dirasakan oleh Hasan Abdullah ketika tu adalah umat Islam ni dalam keadaan yang berpecah belah dan berbalah. Dan dia kata kalau kita semua nak berjuang untuk Islam, benda ni kena resolve lah. Macam mana nak jadi satu pasukan kalau duk gaduh sama sendiri, right? So tapi permulaannya dia buat risalah ni untuk orang yang join dakwah dia. So di risalah tu agak eksklusif, bahasa dia pun bahasa yang agak eksklusif, dia bukan macam syarahan umum. Dan hasil dia adalah gerakan dia berjaya menyatukan umat Islam dari background yang amat berbeza, supaya perbezaan-perbezaan kita ni tak menjadi sebab perpecahan. Macam itulah dia punya isu. So sebab tu usul 20.